Wah, korang pernah tak terfikir kenapa kilang-kilang kat negara China ni saja-saja nak staple duit tunai betul pada gulungan kabel elektrik diorang? Mesti korang rasa pelik kan? Mula-mula, ramai yang ingat itu cuma bonus untuk pembeli je. Tapi hakikatnya, duit tu sebenarnya senjata rahsia untuk melawan kabel tiruan yang dah lama jadi masalah besar kat industri pembinaan kat sana. Kabel tiruan kat sana bukan setakat tiruan biasa tau, sebab banyak daripada diorang buat guna campuran logam murah dengan lapisan penebat nipis yang bahaya. Benda ni boleh memicu short circuit sampai boleh jadi kebakaran besar. Yang lebih mengejutkan, pemalsu-pemalsu ni bukan calang-calang sebab diorang mampu meniru hologram, sijil dan kod QR rasmi dengan paparan yang sangat meyakinkan. Sebab itulah, ada beberapa pengeluar mula gunakan duit yuan asli sebagai alat verifikasi yang jauh lebih sukar dipalsukan. Setiap lembar duit tu ada nombor siri unik dan ciri keselamatan tahap tinggi macam watermark, dakwat khusus dan benang pengaman rasmi negara. Sebelum kabel tu dihantar, nombor siri duit tu akan dipindai dan dimasukkan ke dalam database syarikat sebagai identiti khusus untuk satu gulungan kabel tertentu. Lepas tu, duit asli tadi staple atau disegel pada produk. Bila pembeli terima kabel tu, diorang cuma perlu masukkan nombor siri duit tu ke sistem verifikasi rasmi syarikat untuk memastikan sama ada produk tu benar asli atau tidak. Kalau nombor tu sah dan belum pernah digunakan sebelum ni, barulah kabel tu dipastikan asli. Kalau tidak, produk tu terus dicurigai sebagai barang palsu. Menariknya lagi, lepas proses pemasangan selesai, duit tu biasanya boleh diambil oleh tukang elektrik sebagai bonus kecil tambahan. Memang satu strategi yang bijak dan berkesan, kan?